Assalamualaikum. Saya mengenali Ruslan Madun ni dah kuat lama, artinya lebih dari 7 tahun. Dan semakin mengenali dia sebab dia banyak involve dalam program-program syair. Dan saya pernah attend, bermula bekerjasama dengan Garpena dan mengenal beliau dan juga sastrawan dan karyawan yang lain lah. Antara yang saya amat tersentuh dengan Ruslan Madun ni, bila saya mengenali beliau lebih dekat semasa kami Perpustakaan Selangor buat satu retreat untuk berjumpa dengan semua sastrawan dan karyawan kita. Pada masa itu kita dapat kumpulkan sampai 22 orang sastrawan dan karyawan. Sastrawan negara semua dah ada. Dan kami masa tu kami jemput PMX lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belum jadi lagi PM masa tu. Tapi beliau datang menghargai Samad Said semua yang ada kat situ. Termasuklah Ruslan Madun. Dan Ruslan Madun ni pada masa dia bercakap tu, kita buat persembahan sebab menyambut 50 tahun PPS pada masa tu. Dan beliau yang saya kenal adalah seorang yang very passionate pasal syair ni. Dan kami menjemput beliau bersama dengan pelajar-pelajar yang menyanyi lagu syair dalam bentuk gurindam jiwa. Dan pada masa tahun 2021 tu, bulan Ogos tak silap saya yang kami buat retreat sastrawan tu, beliau ada mengutarakan bagaimana dia kata suasana kita ni macam tidak really menghargai orang sastrawan karyawan. Dia kata dia rasa sedih tengok macam mana dia. Saya kata, dan saya cakap pada beliau, saya kata tak apa, saya rasa insyaAllah lepas ni kajian negeri ni bawah Datuk MB Datuk Seri Amiruddin Syari, memang dia minta saya pergi jumpa Garpena, berinvolve dengan dia, dan dia buat makan malam di rumah dia. Jadi itulah lahir kita buat 3 hari 2 malam. Dan setiap sastrawan negarawan tu kita adakan liaison officer setiap seorang. So 22 orang, jaga dia orang daripada dia orang nak datang, balik hantar makanan semua. Maknanya that's how we hormat. Termasuklah Ruslan Madun ni. Dan selepas tu apabila habis 21 Ogos, 2021 bulan Ogos, lagu Lemak Manis lepas tu top, meletup tahun 2022 tu. Dan saya lihat perkembangan dia dahsyat sampailah sekarang. Jadi saya rasa unik lah Ruslan Madun ni. Memang Allah bagi, Allah kabulkan doanya, doa kami semua. Dan sekarang pun saya nampak bukan hanya sebab kami masih Pesta Buku, kami buat Hati dan Minda sastrawan dan karyawan. Kami jemput dan sekarang state-state library yang organisasi Pesta Buku buat. And then setiap kali program kami ada, sama ada dalam program rasmi Selangor Children Book Fair, Selangor International Book Fair, kita akan menjemput beliau untuk kita membuatkan masyarakat, especially anak muda, hargai apa yang kita ada. Dia syair, gurindam, sajak, apa semua tu. So saya rasa dia memang peranan. Sampai cucu saya pun boleh cam lagu Lemak Manis. That's how power lagu tu lah. Harapan saya benda tu mesti menjadi part of curriculum. Mesti ada daripada sekolah rendah, sekolah tadika. Dan kita kena ajar balik anak-anak ni untuk bersyair. Dia boleh buat syair sendiri. Bila dia boleh menulis, buat syair sendiri, maka dia akan lebih menghargainya. Dan sementara kita ada orang macam Ruslan Madun ni, saya rasa pihak kami, pihak kerajaan, pihak kementerian, DBP semua kena mainkan peranan. Sebab kadang-kadang benda yang serius, anak-anak ni tak boleh nak ikut. Tapi dengan cara yang macam lagu Lemak Manis atau lagu lain yang buat, mungkin mereka tertarik. Dan kita ajar mereka cari kata tu kan, macam mana nak buat. Dan kalau boleh harapan kami, Cik Ruslan Madun kalau dengar ni, kami nak jemputlah Ruslan Madun jadi sifu, trainer. Ajar anak-anak muda untuk belajar macam mana syair ni. Dan hopefully saya rasa insyaAllah kalau Selangor buat, state library buat, so you kena round 14 state buat. Dan kita akan buat online. And then hopefully anak-anak murid Ruslan Madun boleh jadi tenaga pengajar di program kami di library ni supaya mengajar anak-anak untuk bersyair balik dan menghargai syair.